Okay, dekat depan korang ni ada motor Crest 110. Motor ni aku pakai buat pergi side lah. Motor ni agak kotor sikit. So motor ni ada problem, dia macam tak hidup. Lepas tu aku check bateri, dah cas bateri apa semua, tak boleh juga. Lepas tu cuba try tukar CDI lah. Sekarang ni dah tukar CDI racing. Korang boleh nampak ni, dia ada mapping dekat sini. So bila tukar CDI racing ni, dia ada lebih power lah sikit. Ni CDI yang biasa, ni CDI standard. Macam ni lah CDI standard. So inilah rupa motor. Agak kotor lah sikit. Korang boleh dengar jelas lah dia punya POV. So not bad lah pakai CDI racing. Aku tukar pun bukan saja tukar, sebab ada problem kan. Sebab okey lah. Power ada. Okay. So aku akan tukar kepada Hyper-V pula, bagi luas sikit. Okay, ni mode Hyper-V. Okay, agak luas lah. Sambung balik. Test motor. Sekejap. Ni aku pegang pakai tangan je macam ni, sebab aku tak pakai helmet. Jalan kampung tak apa. Harap korang boleh dengar lah dia punya bunyi. Harap tak ada bunyi angin lah. Tapi GoPro ni tak support lah noise cancellation. Kena pakai medium mode juga. Aku rasa baru support. Rasa macam tu lah. Bawah. Haha. Rasa macam bunyi angin lah guys. Ada lembu guys. Starter pun aku tukar warna merah. Kalau yang asal warna hitam, tukar pun sebab rosak lah. Tukar yang saya tukar. Kejap lagi aku nak starting, kalau jalan clear. Starting dengan tangan sebelah je. Dia starting kat sini lah. Okay, starting kat sini. Okay, sekarang dia satu. Jalan clear. Free. Satu. Pas. Okay. Tapi slow je lah.
standard guys. Motor standard. Okey lah tu. Okey lah. Tak laju tu memang pastilah. Aku takut nak lembu. Yelah. Yang penting ada power. Ada beza lah pakai sidai air racing. Nak compare dengan sidai standard. Bawah tu torque tu memang ada naik lah. Rasa lagi kuat lah bawah. Kita pulas tu rasa je ada power. Lepas tu sidai air ni dia boleh setting lah kita punya limit RPM nak berapa-berapa. Sekarang ni aku buat limit RPM 12,000. Tapi mustahil motor ni sampai RPM 12,000. Sebab dia 2 buff je. Macam susah lah nak sampai 12,000 RPM. Aku rasa nak starting lagi sekali lah. Cuba starting lagi sekali lah. Walaupun motor slow, tapi tak apalah. Kita starting je. Okey. Yang 2 3. Tak laju pun guys. Macam standard. Okey. Okey lah tu.